Okay, Assalamualaikum dan sejahtera. So, pada tahun 2026 ini, K-pop atau K-drama tidak lagi relevan dah untuk saya katakan di sini. Pada tahun sebelum tahun 2025, 24 ke bawah, saya melihat drama-drama atau movie Korea adalah amat-amat hebat sekali lah. Di mana banyak fresh, orang kata cerita yang bagus, okay? Tetapi sejak kebelakangan ni, kita boleh lihat contoh dari K-drama dari Korea Selatan ni, dia menjadi satu filem yang membosankan. Dulu jalan ceritanya penuh emosional, sinar fotografi yang berkualiti, pelakon yang berkarisma, Lee Min Ho contoh bergebut anak dara bukan Lee Min Ho. Tetapi pada bulan ni kita lihat ramai penonton merasakan K-drama ini sudah tidak segar seperti dulu, dan saya akui saya pun tak tengok lagi K-drama dari Korea lah, kecuali drama-drama yang orang kata aksi atau plot-plot yang bagus sajalah. So, di mana kita lihat kebanyakan plot pada 25-26 ni, cerita K-drama ada segi plot yang berulang dan formula hampir sama. Sebagai contoh, formula cebol. Dan ada cebol lah. Itu cebol ni, anak-anak orang kaya ni lah, dengan gadis biasa bercinta. Ada wujud masalah. Ini wujud, ada macam filem Melayu lah. Sekarang K-drama dah macam cerita Melayu. Anak orang kaya bercinta dengan wanita, orang biasa. Lepas tu, dari keluarga yang susah, cinta bermula dengan konflik, cambutan keluarga, dan akhirnya happy ending lah. Okay. So structure atau plot ni banyak digunakan di dalam K-drama dan termasuk di Malaysia, sehingga penonton boleh meneka lah jalan cerita selepas episod pertama. So dia elemen kejutan lah, tak ada lagi emosi terasa dipaksa, dan konflik mula dijangka lah. So bosan. Dan juga orang kata dia nampak gaya lebih lah, nampak orang handsome je lah, tapi sebenarnya plastik aja mereka kan, nak untuk jaga penonton cantik, pelakon lelaki tu berkarisma, itu saja yang tunjukkan. Dan nombor dua, kebanyakan drama ni dah mula pergi secara mengarut, di mana kebanyakan sekarang tahun 25 ni, macam contoh dia balik ke zaman lama. Lepas tu cerita baru ni, The Judge Return, baru ni, di mana kena bunuh, dia pergi ke taman 10 tahun lepas, atau pergi masa hadapan. Cerita ni dah mula, orang kata benda ni dah mula jadi macam satu trend untuk drama buat filem Back to the Future. Okay, satu dua kali okey lah, itu okey lah. Kedua, dengan kata supernatural ni, kuasa lawan setan, cerita hantu yang biasa-biasa je, dunia power yang kuat. Apa kita cashless lah yang terbaru ni, ada duit banyak boleh jadi kuat, duit lagi banyak dah dia kuat. Tu semua tu orang kata dah tak ada cerita lagi dah, tak ada cerita yang menarik untuk ditonton lagi. Asyik balik, tapi paling banyak dah balik Back to the Future. So artinya kita dah bosan menonton film tersebut lah. Saya dah bosan menonton film tersebut, dan kita tahu dan ending dia mesti akhirnya adalah okey lah. Itu sebab saya drama sekarang saya tak suka tonton lagi. Dan seterusnya adalah cinta segitiga lah. Biasalah biasanya dua perempuan suka satu lelaki. Lepas tu yang perempuan ni ada trauma masa kecil kena dera. Yang lelaki ni pula masa trauma nak bawa pada accident. So terlalu banyak pengulangan cerita yang sama. Dia cerita sama, dia orang yang paling penuh, orang kata masalah, susah lah, ibu bapa mati, kena dera kan, cerita sama. So trauma-trauma dia semua tu, dia benda ni pada mulanya dia memberikan elemen yang orang kata berkesan lah, macam emosi. Tapi bila terlalu kerap diulang, kita kata terlalu kerap diulang, caibol lah, Back to Future lah, dia segini, dia jadi bosan. Lebih bosan sekarang. Okay. Dan seterusnya, K-pop drama ni telah mula, orang kata, meletup sejak 5-6 tahun yang lalu lah. So bila berlaku benda ni, permintaan ada tinggi. Betul. Bila minat tinggi, berlaku lambatkan drama di platform streaming. Netflix memang khas untuk Korea, HBO memang ada kan. So bila banyak sangat permintaan daripada global, otomatis lah kita buat jangkakan lah, quality script tidak konsisten, cerita yang mengarut,
drama dibuatkan ikut trend, bukan ikut aktiviti lagi. Bila kuantiti melebihi kualiti, penonton masa jemu. Macam dulu squad game, yang season 1 menarik, tapi masuk ke kedua saya tak tengok dah. Separuh saya dah bosan dah, sebab tak menarik lagi. So, itu dia hanya membuat untuk kuantiti, bukan untuk kualiti. Artinya terlalu banyak sangat drama K-pop di K-drama di TV ya. Artinya kualiti tak ada. Alright. Seterusnya adalah dia kurang membuat eksperimen genre yang orang kata berani seperti dulu seperti filem Kingdom yang virus zombie tu cerita yang terbaru ni, satu filem bagus made in Korea pun bagus. Rampant K-dramanya tentang zombie juga bagus. Dan cerita orang kata askar lama yang gaduh dulu bagus, tapi kini 26 filem genre yang berani ni kurang tau. Kita minat benda macam tu. Kita lebih kepada romantik pejabat, romantik kat hospital, fantasi cerita lalu, boring. Sekarang orang minat cerita yang thriller, yang sci-fi psikologi, kisah ekonomi yang sebenar lah, bukan cerita tentang orang kaya ni. Itu bosan. Okay. Dan seterusnya, dan alternatif lah, bila orang tengok Korea ni, orang tak tengok lagi. Kita banyak rating pada sekarang, cerita rating yang menarik sekarang dari Thailand lah, atau Indonesia lah. Drama pada Thailand menarik. Okay. Drama pada China sekarang saya tengok mengejar dulu, sekarang dah jatuh tau. Saya tengok sekarang drama China banyak yang berkualiti sekarang, termasuk filem-filem mereka sekini dan juga anime Jepun pun dah banyak menarik. So persaingan ini menyebabkan kita ada pilihan alternatif lain untuk menonton sebuah filem atau drama seperti K-pop. Okay, inilah kesimpulan pasal di sini. K-drama ni tidak semestinya mati atau hilang. Ada masa minat tergara lagi di dunia ni. Untuk saya tak minat lagi lah. Apatah lagi dengan tahun 26 ini industri dia saya tengok sudah semakin membosankan dengan plot berulang, keletihan menonton dia, persaingan global untuk mereka, perubahan cita rasa untuk genres yang baru. Dan terbaru ni pula kita ada masalah orang kata kenes dengan sibling kan, bergaduh pasal orang kata orang Korea ni lebih bersifat rasis. So, ini semua membawa kepada kejatuhan mereka, dan juga untuk saya mereka ni maju sekarang ni hanya membekalkan wajah plastik ni saja di mana wajah plastik lelaki wanita ini yang kasih handsome bibir merah dulu menjadi kegilaan, bukan lagi pasaran yang kata kuat betul belum ni kita sudah makin bijak. Bila banyak sangat dimomok kalau cerita sama, tidak bijak. Dulu macam handsome Korea ni orang plastik, okay, tapi cerita yang sama, kita tak nak cerita lagi lah. So itu saya kata K-pop atau K-drama pada tahun 26 ni sudah tidak ada lagi lah pada 26 ni, dan kita sudah boleh mula untuk mencari alternatif lain lah untuk anda semua. Pergi menonton filem Indonesia atau filem drama Thailand, Kumpan. Saya tengok cerita Kumpan Thailand, cerita magic Bomo Thailand lawan orang jahat, memang best cerita dia. Kumpan boleh tengok. Okay, assalamualaikum.